Okey, hari ni tu ni orang kuat. Ni orang kuat penaga. Orang kuat masjid. Okey. Hari ni kita buat 3 balang. Kita up 3 balang. Tu dia. Ni yang ni abang kita makan pisang makan. Cantik. Hari 4 5 balang ni. Ada 5 ni TO. TO panas. Tengok panas kan tengok. Yang ni infak jemaah tak tahu siapa punya. Saddam Hussein. Muhammad Mikael bin Saddam Hussein. Tu dia. Okey. Yang tu kita buat kita up bandung satu. Bandung satu. Apa nama? Jagung satu, soya satu. Tu dia. Tadi ada apa nama? Tadi ada pulut kunyit. Pulut kunyit. Dia. Tu. Ramai bagi pulut kuning pun ada. Pulut kuning. Lepas tu habis lah. Biar lah kalau letak pun benda panas. Lepas tu apa nama? Banjan. Lepas tu bubuk dulu. Sana bubuk. Tu satgi tu, satgi. Kalau buka lah ni memang clear. Kalau buka lah memang habis. Okey. Satgi kot. Tak tahu kalau buka lah. Dah buat kenduri. Nama apa kenduri? Okey. Bertemu lagi di channel abang. Okey. Alhamdulillah hari ni okey. Yang pertama sekali jangan lupa subscribe. Komen, like dan kalau aja follow sekali. Okey. Alhamdulillah hari ni kita dapat tunaikan untuk 3 orang penyumbang. Kita dapat tunaikan untuk 3 orang penyumbang. Okey, tu semua pakat minum tu. Okey. Tu semua pakat minum tu. Alright. Alhamdulillah kita dapat tunaikan untuk 3 orang penyumbang. Hari ni kita up pasal cuaca pun nampak baik. Jadi kita kita up 3 balang lah. Jadi balang ni daripada untuk toke ayam gunting ada 1 balang lagi. Kita postpone lah pasal minggu depan dia dah dapat dah. Jadi kita postpone untuk ke depan lah. Ada 1 balang lagi. Jadi balang ni kita buat daripada toke JFN ayam kedai ayam dan daging. Lagi satu abang polis bagi kat kita. Abang polis dia kata buat kenduri kesyukuran. Dan satu lagi daripada sahabat kita, sahabat Titi kita tak buat lagi tu. Dia ada semua ada 4. Yang ni baru 1, lagi 3 on hold akan datang. Masalah dia pasal kita nak buat banyak-banyak tak boleh. Pasal cuaca tak apa nak cantik. Tu. Jadi hari ni pun ada sahabat mana tak tahulah yang mai letak ayat balang juga. Jadi mana kata hari ni mewah lah. Semuanya nasi lemak tak sampai mai lagi. Tak tahu berapa dia nak mai. Bubuk ada dah. Jadi kalau kata untuk masjid memang kena ikut turn lah. Kena ikut giliran lah. Pasal apa? Pasal hak yang sebelum-sebelum ni pun pasal buat tu dia terhad. Mana kata seminggu sekali. Kalau kita nak buat sampai 2, 3, 4 balang pun tak boleh juga. Sebab benda ni maklum sajalah kan. Dia bang kita. Maklum sajalah kan. Sebab dia orang kata terhad. Orang mai, orang balik. Kan jadi kalau nak buat juga sumbangan tu boleh lah. Kalau kita buat by hand, contoh macam kat tempat berniaga. Okey, orang mai, penyumbang bagi duit kat kita bagi by hand. Dia beli, kita bagi. Dia beli, dia nak beli kita bagi. Dia nak beli kita bagi free, bagi percuma. Dan abang takut jugalah pasal apa benda ni banyak sangat. Abang duk pegang duit orang. Kan sampai nak kena buat orang ada 3 balang ada postpone ada on hold ada 3 4 5 balang lagi. Yang duk tunggu giliran tu. Jadi terpaksa tunggu sebab apa? Sebab benda ni kita nak buat ni maklum saja kan. Pasal semua pun nak buat untuk masjid.
Tapi itulah dia terhad. Ya. Apa? Ayak ni kalau tak habis. Okey, satu lagi. Ayak ni kalau tak habis. Okey, kita dah sediakan. Nah. Tali dan plastik. Okey. InsyaAllah habis. Kata dah. Okey, insyaAllah habis kot. Okey, pisang. Nasi lemak tak sampai lagi. Okey, abang kita minum. Alright, cantik. Kita pun nak gerak pasal kita pun nak sembahyang Jumaat. Jadi doa abang kepada penyumbang lah. Semoga Allah murahkan rezeki yang barokah berlimpah. Terima kasih banyak-banyak pertama. Terima kasih banyak-banyak pada para penyumbang yang sudi menyumbang, yang memberi amanah kepada abang dan mempercayai kepada abang. Dan semoga Allah murahkan rezeki yang barokah berlimpah. Semoga Allah permudahkan segala urusan dunia akhirat. Semoga Allah tunaikan segala hajat. Semoga Allah beri kesihatan yang baik. Semoga Allah anugerahkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Okey, yang depan-depan tu on hold sana. Jadi kita akan buat juga insya-Allah. Takut jugalah pasal kita pegang dua orang, takut kita mati ya Allah. Jahannam. Okey, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Okey. A few moments later. Mula tak habis lagi kita cedok bolam plastik. Akak buat balik. Bubuk kacang ada. Tu dia berlemak. Tu dia bubuk berlemak. Bubuk. Ya, ambil. Ambil. Oh, jangan ambil. Okey. Tu dia. Bubuk. Ambil. Bubuk. Ambil bubuk. Ni. Bubuk. Bubuk. Ambil salah tu. Bubuk. Ambil ya. Jangan bubut, ambil. Ada lagi. Bubuk, ambil bubuk. Sama. Ambil semua buat jual. Ambil bubuk. Sama. Bubuk. Bubuk percuma kan? Ambil lah, berapa pun jadi habis. Bubuk percuma. Boleh bang. Okey. Ambil. Okey, bubuk. Bubuk ke? Boleh. Janji habis. Semua ambil. Tak apalah. Okey. Cedok bungkus. Tu dia. Buat balik tu weh. Kita bagi perhabis. Tu dia. Perhabis. Tu dia. Tak habis kita bungkus bagi. Bungkus bagi noh. Okey. Tak habis bungkus bagi. Janji habis, tak mau dah. Tak mau buat balik dah. Tu dia. Tak mau balik, saya bela ada pembantu. Okey, cantik. Terima kasih pembantu. Tidak kita cacah marba. Okey. Kita nak cedok pula. Ya. Abang alhamdulillah habis juga. Tak tahu lah. Tak buat sebenar, tak tahu dah. Aku dah jadi blend dah pun. Okey. Kita tinggal nak buat balik ni. Balang. Habis cempera. Aku last sekali balik. Abang last sekali balik. Abang balik orang yang terakhir. Aduh. Dia. Yang ni tinggal kat AJK Masjid depan kemas. Okey. Satu rayak dah gitu. Last. Ya Allah. Okey. Dia. Tak kemas. Siapa kemas? Itulah cerita dia. Tapi alhamdulillah puas. Hati puas. Hati terasa puas. Okey, stop noh. Okey. Terima kasih. Tak puas. Yang ni kita basuh. Bismillah. Okey. Yang ni plastik cawan. Ya Allah, masya-Allah. Kena balik basuh pula, masya-Allah. Okey. Terima kasihlah kepada penyumbang. Dan abang ucapkan terima kasih kepada para penyumbang dan untuk apa nama ni,
Ada sebenarnya ada lagi berapa? Okey. Untuk tokey yang gunting ada satu lagi, satu balang lagi. Untuk tokey untuk abang polis tu ada satu balang lagi. Lepas tu sahabat Titi kita tu ada lagi 3 balang. Lepas tu untuk ni baru sampai pula tadi ni. Daripada tokey nasi campur. Yang tu ada 3 balang. Okey, kita akan bawa ke depan. Cumanya terima kasih satu lagi kepada sahabat kita yang dia dah kata apa? Dia bagi by hand. Dia bagi 20 untuk 25 bungkus kepada pelanggan yang singgah di gerai kita. Kita bagi by hand lah. Yang tu dah selesai dah tadi, awal-awal tadi. Okey, jadi itu sahaja. Terima kasih banyaklah. Semoga Allah murahkan rezeki yang barokah berlimpah. Semoga Allah permudahkan segala urusan dunia akhirat. Dan semoga Allah tunaikan segala hajat. Semoga Allah anugerahkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita bukan kata masalah ni kita akan buat. Kita akan mungkin lah sampai ke bulan puasa ni. Kita akan bulan puasa pun kita akan buat untuk orang buka puasa. Okey, itu sahaja. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.